Sasaran Perikatan Nasional atau PN bertanding di semua kerusi Dun Johor mencerminkan cita-cita gabungan itu sebagai blok pembangkang utama walaupun hanya menang 3 kerusi pada PRN lalu, kata penganalisis. Mazlan Ali dari Universiti Teknologi Malaysia berpandangan PN wajar bertanding banyak kerusi untuk menyaingi Barisan Nasional atau BN selaku penyandang selain berdepan cabaran Pakatan Harapan atau PH yang berkuasa di peringkat pusat. Beliau mengulas kenyataan Ketua Bersatu Johor Sahruddin Jamal Isnin lalu berhubung sasaran PN bertanding semua 56 DUN pada PRN. DUN Johor dijangka terbubar automatik pada 21 April tahun depan, namun ada spekulasi PRN mungkin diadakan serentak dengan Melaka yang terbubar automatik pada Disember depan. Bagaimanapun, Chi Yimun dari Universiti Tunku Abdul Rahman berkata, sasaran PN itu tidak bertepatan dengan kekuatan sebenar gabungan berkenaan di Johor kerana BN masih menguasai 40 daripada 56 kerusi selain ketidakmampuannya menarik pengundi di DUN bercampur. Azurin Zainal, FMT.